Stoplah PDRM. You tak payah buat drama. Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara. Bagi statement jenayah, jenayah orang awam, rasuah perlu dihapuskan, dibantras. Padahal you punya anggota-anggota sendiri pun ambil rasuah. Buat jenayah, menggalakkan jenayah. Bolehkah ni menafikan? Pihak polis menafikan, boleh menafikan benda ni tak jadi dalam kalangan kaki tangan pihak polis. Ni saya nak bagi tahu contohlah. Contoh macam IPD Dangwangi. Saya bagi tahu contoh. Contoh IPD kat Dangwangi. Jenayah tegar. Apa tu jenayah tegar? Penjenayah tegar lah. Dia akan buat samun ke apa-apa benda ke, drug addict ke, kawasan sekitar Dangwangi saja. Lepas tu masuk lokap. Kat sana dia bermaharaja lela tau. Bukan macam dulu dapat cash ke apa. Kalau you nak pakai phone, 300, 400. Lepas tu kau nak McDonald ke KFC ke, 500, 600. Modus operandi senang saja. Pergilah. Kalau betul-betul SPRM tak ada kerja, pergi bekukan semua pekerja, anggota-anggota polis yang bekerja, especially kat lokap tu, tengok dia punya bank balance. Bukan dia punya account saja. Dia punya isteri ke, dia punya suami ke, dia punya anak ke. Senang saja. Kalau saya nak pakai handphone, saya kena bayar 300. Tapi saya takkan bayar. Saya akan minta adik saya akan bagi nombor adik saya kat polis yang jaga lokap tu. Dia akan cakap dengan abang saya, dia akan transfer 300 ke 500. Dia akan bagi pihak polis tu, anggota polis tu akan bagi phone, saya akan cakap. Kalau saya nak KFC ke, biryani ke, rokok ke, semua pihak polis boleh belikan. Janji saya punya family member boleh transfer duit kat dia. Lepas tu boleh semua kau tim. Cakaplah sekarang, siapa yang ambil rasuah? Ini pihak polis tak nampak ke? SPRM, Kerajaan Malaysia, Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, tak nampak ke? Jangan sembang kat luar tu cakap, kalau takut, jangan jadi pemimpin. Sekarang cakap betul lah. Paku serpeh, paku dulang. Mengata orang yang lebih. Pergi cari semua. Dekat CCTV semua tu. Depan mata kita boleh nampak, dia bagi rokok, makanan, handphone, semuanya dibayar. Ini bukankah rasuah? Memang betul lah. Kalau macam tu penjenayah tegar akan berulang jugalah. Jangan cakap pasal sosma saja. So, ni pihak polis. Pergi cek, tengok dulu you punya anggota dulu. Daripada you menunding jari kepada rakyat Malaysia. Pasal you orang lah jenayah kat sini meningkat. Rasuah pun meningkat. Bolehkah you menafikan benda ni? Saya cabar you orang lah.